operasi ataupun tugasan APMM ni mengawal kawasan samudra kita yang hampir mencecah 600,000 kilometer persegi ni. Kita ada rekod tahunan. Januari, Februari, Mac, semua sepanjang tahun. Dan daripada kita perhatikan itu, kita tahu dari segi mappingnya, kat mana hotspot kalau bercakap tentang pendaratan barang seluduk. Sama ada rokok, sama ada minuman keras, sama ada barang perlu, barang terlarang, ya, sama ada pendatang asing, sama ada pelarian, segala macam. Itu dengan mudah data itu bila kita buat mapping, kita tahu precisely. Baik itu kita ada data yang kita bangun, yang kita panggil sebagai kawasan hotspot mapping. Begitu juga apabila immigration nak buat penguasaan, mereka ada kawasan-kawasan hotspot. Kalau APMM juga begitu. Jadi daripada data itu, dia menunjukkan bahawa ada kecenderungan di kalangan pihak yang nak masuk negara kita secara jalan tidak sah ini, mereka menjangkakan bahawa pada musim perayaan ini dia anggap sebagai mengendurkan aspek penguasaan. Sebenarnya salah lah. Jadi andaian mereka itu ternyata silap. Jadi kalau mereka terus cuba memasuki dalam tempoh bulan yang saya sebutkan ini, penguasaan akan tetap mengesan perbuatan mereka. Baik itu bila kita sebut tadi percubaan menggagalkan pendaratan parti, ya, itu dalam angka sehingga 3,700 itu berlaku ketika bulan-bulan seperti ini. Misalnya kalau dia masuk kosong, ya, kemudian dia pilih untuk balik, tentu tidak melalui pintu masuk biasa. Dia juga melakukan kesalahan lah. Maknanya menggunakan pintu masuk tanpa dokumen yang sah. Itu contoh.